Tadi budak tu cakap keluar road, lepas tu balik terus. Kena scam. Tidak 4 jam dah. Okay, dah start barai dah ni. Dah boleh dia ni apa? Hai jangan. Dah cukup KPI aku. Yo. Okay, we will share. Perang sana. Nah, kalau nampak jam yang sedang bergerak pun 4, 5, 3, 2, 1. Dan yang penting anda semua menikmati larian anda. Enjoy the ride. Alright, let's go. Good luck to everyone. Okay, ni laluan sembunyi Atra, Gigi Atra dekat jalan road ni. Kalau sorang-sorang horror ni. Hai. Jauh pada Johor datang Mana ni? Mana kan? Tu pasal. Aduh, betul Mirul. Sekarang ni Wah. Nyala abang kau. Jom. Okey. Dari route 3 kilo pusing balik. Ui. Laut. Okey. 5 km kita manage buat bawah 1 jam. Sekarang 43 minit. So dekat road ni kalau boleh ambil masa, sebab sekejap lagi trail climbing mesti buang masa banyak. So let's go. Uish, kena tukar plan. Tak boleh pakai headband ni, sakit kepala. Pakai topi. Singgah kereta sekejap sebab jalan lalu-laluan kereta. Dia patah balik jalan sama. Let's go. Okay, sepatutnya masuk kanan. Tengok, adik suruh bagi kanan. Tapi diorang divert. Kita jimat EG dekat sini. Distance masih sama. Terus. Okay, jom solat kat sini. Let's go. Mana cakap budak trail tak solat kan? Ni solat ni. Macam ni lah. Orang kalau dia solat, susah mana pun dia akan cuba solat. Orang yang tak solat, kalau susah dia akan gunakan alasan.
Pedih kita. Tengok Ardi standby tepi jalan. Tunggu kerana steady. Okay. 10 km 1 jam 31 minit. So kita punya target tu lah, setiap 5 kilo kita akan cuba settlekan within sejam. Sebab awal ni dia masih runnable. Jadi bila dah ada climbing technical sedikit, kat situ kita akan banyak buang masa. So sekarang ni sementara flat dan runnable, kita cuba ambil buffer sebanyak mungkin. CP pertama. Okey, pada ayo cepat. Pisang, roti, kurma, pisang 12. .4 km. Kita dah masuk Denai. Okay, dah terang dah. Headlamp dah boleh mati. Okay lah, setakat ni runnable. Cuma kita play safe. Untuk downhill ni takut nak laju-laju sebab injured kan. Jauh lagi 11.7. Let's go. Kuala Lumpur. Okay, headlamp kita dah simpan. Ringan sikit kepala. So, sebenarnya kita lari dekat ladang getah. So, okay lah, actually dia ada part yang runnable, ada part climbing, tapi still okay. Tengok macam ni. Ni ladang getah. Campur ada pokok durian. Sementara ada view akan datang sini, ada rumah kat situ. Antara sebab saya cakap janganlah tebang hutan banyak sangat, sebab hutan ni adalah spine atau cooling coil.
Kelingkuan lah. Dia tempat yang menyejukkan. Tengok belakang ni ada air terjun kan. Dia naik kabus. So sejuk lah kawasan ni. So, kalau semua kawasan dah jadi hutan batu, panas lah. So kena ada juga hutan untuk balancekan. Kalau tak, panas kau punya. Oh lemak. Ayo pasir. Kilometer 14 kita jumpa sungai dan kena cross. Tak payahlah nak jaga kasut basah pun. Kita bagi Chan untuk ambil gambar dan kita tunggu turn kita. Jadi, thank you lah. Satu sungai kita dah lintas. Ni Cheetah 2 Ultra. Kasut dah basah, pasir dah masuk. Tapi nanti lah kita keluarkan. Lagi mesti ada sungai lagi. Okay, 15 km 2 jam 41. Still under 1 hour untuk setiap 5 km. Let's go. It's station 2 atau CP2. Kilometer 18.55. Tengok apa dia. Air lepas Makan ramai kita. Makan ramai dah. ramai ni. Tu habis kita buat roti telur. Tak pun kalau itu habis kita buat ni kek ada lagi. Tak payah bazir lah. Buat kek lah, tak payah. Yang habiskan yang ni kita buat kek. Habiskan satu ni je. Powder. Powder. Mari tu. Tak payah banyak sikit. Apa tu? Okay, thank you. 20 km 3 jam 38. Kita masih ahead of time.
Dia cakap ada tukar route lagi, tapi tak tahu yang mana satu ni. Tengok je lah sekejap lagi. Nadam bunga. Kita dah 4 jam dah. Okay, dah start barai dah ni. Lapar pun betul juga. Ui. Nutrition alert, drink alert. So kita set alert kat sini. Sikit lagi climbing nak habis. Untuk marking tak ada masalah, banyak. 1, 2, 3, banyak marking je. Dalam hutan pun, jalan kebun pun banyak jugalah. So overall marking very good. AS3. Weh, dah. Dah boleh dia ni apa? Hai dah. Dah cukup KPI aku. Oh, bukit dah naik lagi. Ayo. Ya, jalan dulu. Okey. Oh, nak tidur BBC kat sini. Terima kasih. Yang bukan kru sama sekali. Finally kita masuk hutan simpan kekal. Serius lah, nak tidur. Ui, kilometer 30 kot sekejap lagi. Tidur kejap lah. Pening sebenarnya ni. Kita
Ke sungai lagi. Datang lagi. Rolling ke. Menuju kasut kita perform. Speed got 7. Baik hati lah dia bagi. Siapa nama you? Masuk YouTube. Wimin. Saya 75. Hah? Ni, saya 75. Yo. Okay, we will share. Wait. Apa? Apa ngantuk, pening. Dia lagi 6 lagi. Solid food lama. Wah, Kau sikit ah. sepatutnya Saya bawah. Bawah ada tu waffle dah. lagi mau. Patut bawah tu sebab ni long climb. Oh, no. Saya ada power jack mau. Apa tu? Saya ada pojai. Saya kena makan nasi juga. Nak solid food lah. Sudah bloated. Nak. Ayo. Itu ubat angin kena makan sebelum makan barang. Ambilkan roti yang belah ujung ni. You ambil apa Belah. kategori sekarang? Bukan dalam zip. You semua 50. Dia ada ni lagi depan ni. Depan mana? Ni sudah berapa km? 75. Kan? Saya 54. Dia ada lagi satu kocik. Saya start awal mah. Saya 12 malam. So belah saya depan. tak mampu nak lari Lepas saya sekali. jalan. Tapi bukan zip. Ha. Untuk Saya jumpa Lagi depan. semua gentleman. Oh, ada. Ya. Semua lapar. 6 km lagi tak boleh. 6 km lagi. Next B. 6.8. Masya-Allah. 68 eh? 30. 334 gitu lah. Nanti punya pun lebih daripada 50 kan. Itulah. Dia Saya pun lebih dari 75. lebih. Sebab dia lagi 25. 25 sekarang dah berapa? 20 lebih 3. Ya. Macam 60 kan. Oh, you 75. Lagi power. Hey, thank you. Good luck. Saya ada. Saya bawa barang makanan. Ada Puma lagi. Kemudian banyak saya kena nasi. Saya nasi. Bagi kentang ke apa ke. Nanti jadi kat awal telur. Aduh, macam mana motor ni? Ha. Tiga.
Oh ni bukan CP kan ni. Aduh. Ada dua bang. Belakang tetap bang. Amai lagi. Ini bukan CP. Yang scrambler. Dia bagi cukup. Baik. Baik bang. Terima kasih. Ulat gonggok guys. Ulat gonggok. Tengok CP4 finally. Jauh sampai kan. Mana nak tidur ah? Mana nak tidur aku pening ni. Tadi pakcik kat ada tempat tidur. Dekat kena. Ada tempat tidur? Tempat tidur je. Itu tempat. Wah, dapat 20 minit menjadi lah. Nasi pun tak masak lagi. Pondok Hindu biru tu. Duduk kat situ jap. Kau berapa nak duduk ni? Berapa jam nak? Saya jaga. 30 minit. Tidur dulu lah, tak boleh lah. Finally kita jumpa nasi. 34 kilo weh nak jumpa ni. Okay, terima kasih. Jumpa lagi.
Kamu. 8 jam 33 minit. Lama juga lah kita kat CP ni tadi. Tidur setengah jam, makan, solat. Let's go finish it. Inilah cabaran sebenar dia. Panas berdenting. kilo, AB dalam 18 lagi. Kita expect memang over distance sedikit. Panas. Okay, kali ke berapa kali kita lintang pun tak ingat lah. Tapi bagus lah masuk sungai. Panas ni. Ha? Daripada apa tu? Kempangan tu. Kempangan. Oh, sana. Ha, ada apa tu? Selik tu. Yang tempat mancing tu. Oh, batik ada banyak lagi tu. Ha. Bagi ni pusing dia. 50 km. Nampak air je kita mandi. Panas tu. Nak ambil risiko saya takut stroke. Jadi nampak air tadi, oh, macam ikan dah. Let's go. Okay, untuk cups saya selang-selikan dengan gel. So dekat ni ni Ultra Good Luck Cups drink. So kita bancuh powder dia. Sambil-sambil jalan tu nanti dia larut.
sedia untuk diminum. S5. Kalau dulu aku boleh check sedap ke tak sedap. Salah jalan ke apa? Oh. Terus bang? Tak lalu sini ya? So, balik terus lah. Okay, terima kasih. Okay bang. Saya dapat diskaun. Dia kata orang asli tak bagi lalu rumah diorang. Yeehaw. Alhamdulillah. Nak gentung kan ni, panas. Kena scam. Ingat dah sampai dah. Tak boleh masuk balik. So ada lagi, tak tahulah berapa kilo. Sekarang dah 48. Mesti ada 3-4 kilo lagi. Hiji dia pun tak relax oh. Dah simpan pol lah tadi. Sebab ingat tak ada climbing dah. Ayah. Apa ni? Betul. Scam bye. Ada lagi 6 km. Serius lah. Ha. Boleh kira siapa tu. Tadi. Dah 74 kan? Ha? 70 km. Dekat aku 50. Kau ni. Kau. Ah, okey. 47 dah. 47. 47 kan? Aduh. Tadi budak tu cakap keluar road, lepas tu balik terus. Tu lah pasal. Yes, yeah. Boleh tapau ah. Boleh kat tepi. Macam mana ni? Kata finish sebelum gelap. Gelap. Tak apa, kita cerah kan.
Okay, thank you Dia tarik siap. Alright. Okay, thank you. Jumpa. Okay. Bye. To the finish line. Ambil dah makan. Fotografi banyak kali ni. Okay. Okay, ni contoh nakawan full load. Ni bukan flash dia. Ni flash Solomon. Dia panjang sikit Solomon ni. Jadi terkeluar kat sini. Kalau flash nakawan ngam-ngam je. Katut kita pakai Subrat 7. Pole Leki pole. Jam Cita 2 Ultra Forerunner 970. Boleh fashion yang ni kot. Bandana boleh masuk ais. Dia punya birthday ride 50 km guys. Gila. Kaki blister pula. Aduh. Sama lah. First time 50 ke dah banyak kali lah? 50 first time lah. Baik lah. Umur bukan 50 kan? Bukan. Umur bukan 50 awal. Belum 30 lagi. Okay, happy birthday. Boleh ni lah. Tak lalu dah. Hari pun dah gelap lah ni. Headlamp dah kat belakang. Okay, kita cuba nak kejar sebelum pukul 7 sampai. Dah gelap sikit dah ni. Let's go. 2.52 lagi. Okay. Semangat bang. Laju-laju tadi sampai atas sadung. Berdarah lutut. Aduh. Okay, kita sudah sampai. Mana? Hangus. Sambun teruk. Cantik bang sini bang. Perasaan main panas bang. Perasaan main panas. Oi. Tengok hitam weh. Jadi bang. Kanan. Okay. Let's go. Alright. Itu dia. Versi kita. Orang tadi.
2049 50k finisher, job done. Yes, well done. 50 km. Dia tanya kat Fred, 75 susah tak? Dia punya 50k lagi susah lah daripada 75. Congratulations. Tanya. Alright. 55.88 13 jam 45 minit. Gila. Oh. L. One point. Okay, thank you. Congrats. Wait, I want to take your bit. Alright, thank you. Okay, thank you. Alright.